lagi. Ombak besar juga. Oh, payah teh. Siapa lapar bawa ajak kawan. Iya. Tambah. Lepas ni tak ambil dah. Sebut kata ketua kepala ni. Kalau dia kata nak turun, turunlah juga. Kamera rolling. Action. Okay, hari ni bukan open season lagi dah. Dia masih lagi musim jelok ataupun monsoon break lah. Tapi hari ni kalau ikutkan forecast benarnya ombak besar lagi 0.8. Dan sekarang ni air nak suruh rapat lah. Pagi tadi pun air ada survey dah pakai drone dia. Tengok dekat area muka Kuala tu ombak okey. Ombak dah besar, cumanya problem banyak dah boat stuck dekat situ sebab tak boleh nak keluar. Memang air surut gila lah. Sekarang ni kita set up slow-slow je dulu. Oh iya, nanti lu kita akak enjin tak? Orang nak akak enjin je akak seorang. Tengok. Ni bawa kata fighter. Mana dah kita tadi? Oh, dekat start dekat Kuala. Sebab tu kita set up slow-slow. Kalau keluar macam pun mungkin harus mati je lagi ni. Jadi gitulah. Kita buat dalam keadaan gilek-gilek je dulu. Tu siap set up lagi. Kita lacur. Sebab plan hari ni dengan boat 15 kaki ni, aku dah try lagi teknik trolling pakai gewang air. Dia gasak dah itu hari. So hari ni ingat nak main trolling gewang dulu. Kalau trolling gewang tak pakai, kita try kedeh ke. Gitulah. Tengok mana boleh main hari ni. Kita siap dah setting. Tunggu air. Tunggu tengok agak-agak keadaan muka Kuala Merang tu okey, boleh keluar. Kita luncur. Beres set up. For safety purpose, kita akan pakai life jacket. Lepas tu aku ada sebiji benda ni, air ada sebiji. Sebab kebanyakan spot kita kebanyakan memang lain tu teruk lah. Jadi kita ada okey-okey. Kalau nak berhubung dengan dia lah. At rest. Kalau bot lah. Dia tengok bobok besar semua. Tak boleh nak keluar. Ombak besar. Hah? Depan kan?
dah lepas hai. Ada pompok basah. Aku checking. Takut nak keluar. Allahu akbar. Pasal kau. Oh, saut saya. Ni kalau ikutkan baru sport dekat darat lagi ni. Tapi cari-cari upah lu boleh lah 3-4 ekor. Kira pusing lah sekali di sini. Kok ada. Oh. Ke bahan. Alhamdulillah ada strike. Sekarang dah. Wah, lemah eh. Wah, budak gulung tali 1 meter. Alhamdulillah. Oh, payah teh. Gigit tangga 2 kilo ni. Wah, tak ada tergigit hari ni solid. Hai tu dia. Oh, alhamdulillah. Dapat juga tergigit. Udah. Mana kata saat ni tong ni tong baru, aku baru beli je tong ni. Beli rasmi lah tong baru. Sebenarnya kan cerita dia gini, cerita dia. Kita orang sampai dekat spot batu biasa duk main trolling gewang lah. Tapi hari ni gelombang besar-besar hari ni. Jadi aku dengan Ayi ni takut jugalah tengok keadaan apa gelombang besar gini. Aduh, aku anggap mana hari ni trip hari ni fail dah. Jadi pakaklah dengan Ayi ni kata kita trolling sambil turun ke darat lah slow-slow. Tapi tengah jalan saat ni dah dapat ekor. Rasa kena stay dulu sini slow-slow je lah. Tak boleh nak tu sangat sebab gelombang besar ni. Kalau angin padu pula je lagi memang package lah. Tengoklah aku try trolling lagi sekali slow-slow gitu lah. Kalau ada hasil lagi macam biasa kita akan bayang. Beres, saya tahu.
Mantap. Dah nampak tu ke ni? Nampak struggle. Tarik ikan lagi. Nak tekan walkie-talkie lagi. Cegah pun ya. Gigi. Nampak macam kena atas belakang. Oh wow, ikat ni. Bismillah. Kita kekok tangan kanan. Ya, kuat benda ni. Oh, gitu Allah, alhamdulillah. Allah nak jatuh. Alhamdulillah. Ikan kedua dekat hari ni. Rasa saya dah 5 kilo juga. Kira kata apa? Impian nak rasa main trolling gewang atas 15 kaki ni tercapai lah. Boleh rasa lah. Padu. Ni geng, aku rasa penat dah trolling gewang ni. Gelombang memang sob-sobah ni. Tak nampak bobok lain turun hari ni. Ni nak tergadah dekat kawasan Strike tadi. Ni pun dekat dengan darat dah ni. Kau ada nak tambah lagi. 2 ekor dah. Oh dia. Sorry. Dia dah naik. Lagi strike geng. Duk main trolling gewang tadi. Lepas tu ni pakak duduk kedai 2 kali, masing-masing 2 kali miss call. Aku ada miss call sekali, dia 2 kali dah miss call. Rasa ikan saya repit ni kalau biasa makan gini ni. Tu tengok tu tengah golong sedap tu. Ada barang tu. Bagi kita. Masuk. Asal bagi demo ni.
Yang dekat dah dengan darat, tengok kat darat tu gelap dah. Packing-packing barang je. Lepas tu ni je lah hasil untuk hari ni. Dua-dua makan gewang hari ni. Aku anggarkan 2 kilo lebih belakang ni, dua-dua ekor ni. Apa lepas minyak, adalah sikit gaji. Boleh buat minum teh o. Jadi pergi barang, lepas tu takut nak masuk ke Kuala je lagi. Tengoklah slow-slow ni. Res. Kalau ikutkan lama dah sebenarnya duduk kat darat ni, tapi kita orang duduk pening-pening rasa macam nak muntah. Kita healing dulu sini sambil temai makan nasi. Jangan aku makan nasi kat darat aja, makan kat laut. Hari ni makan kat darat. Kat darat Oh, aku makan roti telur ni je bekal aku hari-hari. Kalau pergi seminggu macam ni lah menu hari-hari. Sampai bini aku sakit hati dah. Asal tanya nak masak benda, aku kata roti telur. Ni duduk darat gini, rasa kita pun dah gelap sini. So kita pun dah sampai dekat penghujung video lah. Mana kata saat ni hari ni walaupun 0.8, tapi aku ketua kepala nak juga rasa trolling gewang atas bot 15 kaki. Mana kata saat ni hasrat aku nak trolling gewang atas bot 15 kaki ni tercapai. Ada hasil 2 ekor. Bawa ajak kawan tu bang. Sampai lapar bawa ajak kawan. Wih dah. Tambah. Lepas ni tambah dah. Kalau 0.8 kita 0.5 barulah boleh turun. Untuk hasil pula, hasil ada dalam latang ni aku dah jual kat Pak Oki sebab ada dah orang PM aku nak 2 ekor ni. Jadi kita tinggal lah dalam ni, sekejap lagi dia akan mari sini ambil. Tu ada benda aku setakat ni lah cerita aku dengan bot 15 kaki. Kalau korang berminat dengan bot ni, bolehlah cari Facebook page Noh Badui ataupun Budak Fiber, ataupun boleh tekan link dekat description aku letak kat bawah ni. Okay, sampai jumpa next video. Assalamualaikum. Bye bye.